Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab soalan SPM 2017 lagi untuk kali ini. Okey, so ion kalium dan atom kalium mempunyai bilangan zarah subatom yang berbeza. Okey. First you kena understand siapakah zarah subatom. Zarah subatom adalah PEN. Proton, elektron, neutron. You belajar dari silibus form 1 lagi. Okey. Zarah subatom. Okey. So now dia tanya yang mana yang betul tentang ion kalium berbanding atom kalium. Okey, satu benda yang you kena understand adalah untuk atom ataupun ion, bilangan proton akan sama. Bilangan proton sama. Okey, adakah you kena hafal bilangan proton dia? Tak. You kena understand that they are the same. Sama juga dengan bilangan neutron. Bilangan neutron bagi sesuatu atom dan ion dia akan sama. Dia takkan berubah. Sebab apa? Okey, you take it macam ni, cara nak ingat. Proton dan neutron ini duduk di dalam nukleus. Dia duduk diam-diam je dekat dalam nukleus tu. Dia tak buat apa-apa dekat dalam nukleus tu. For your syllabus lah, for your SPM level, you anggap dia tak buat apa-apa pun dalam nukleus tu. Dia hanya duduk diam-diam. So, kalaulah dari zaman Adam, bilangan proton tu a certain number, sampai kiamat nanti pun bilangan proton dan neutron itu akan sama. Nak bagi you understand. So, bilangan proton dan neutron takkan berubah. Okay, whether dia atom ke, dia ion ke, unsur yang sama. We are talking about unsur yang sama. Apa yang boleh berubah? Yang boleh berubah adalah bilangan elektron. Bilangan elektron bagi atom dan ion takkan sama. Kenapa? Sebab elektron ini yang boleh bergerak keluar daripada atom tu. Sebab tu elektron duduk di petala. Sebab tu juga elektron itu adalah yang paling ringan. It is the easiest to move about. You bayangkan orang kecil senang nak bergerak all over the place. Okay. So that's how elektron is. Bilangan elektron untuk sesuatu atom bagi satu unsur takkan sama bilangan elektron bagi unsur tu kalau dia ion dah. Dapat ke saya punya statement? Again. Bilangan elektron untuk sesuatu unsur tu, ni dalam case ini kita bercakap pasal kalium. Okey. Masa dia atom, bilangan elektron bagi kalium takkan sama dengan bilangan elektron masa ion dia. Kenapa? Okey. Kalium adalah unsur kumpulan satu. Jadi, yang ini you mesti tahu. That kalium adalah unsur kumpulan satu. Jadi, elektron valence dia, elektron valence bagi atom kalium ialah 1. Sebab tu dia duduk dalam kumpulan satu. Okey. So, bilangan elektron valence untuk atom kalium adalah 1. Untuk atom kalium, nak jadi ion kalium, dia kena buang elektron yang valence ni. Yang satu ni dia kena buang. Jadi, bilangan elektron, total number of elektron untuk atom kalium dengan ion kalium takkan sama dah lah. Dia buang elektron valence dia tahu. Dia bukan buang keseluruhan elektron tu. Dia hanya buang elektron valence sahaja. Contoh, atom kalium ni, bilangan elektron dia 19. So, kalau you buat susunan elektron dia 2.8.8.1. So, dia akan buang this electron valence untuk jadi ion kalium. So, now, bila dia dah buang that satu elektron, ion kalium punya susunan elektron akan jadi 2.8.8. Jadi, bilangan elektron untuk atom dan ion bagi unsur yang sama takkan sama. So, bilangan elektron bagi atom sesuatu unsur tu akan lebih banyak daripada ion dia. Okey? Tapi soalan ni tanya, apa yang betul ion kalium berbanding atom kalium? So, bilangan elektron bagi ion kalium adalah kurang berbanding atom dia. Yang tadi ni, A tak mungkin jawapan dia sebab remember saya kata proton dengan neutron sama. C pun tak mungkin jawapan ni. D pun tak mungkin. Kenapa D tak mungkin? D tak mungkin sebab untuk dapat nombor nukleon dia adalah jumlah bilangan proton dan neutron.
Kalau dah proton dengan neutron, bagi atom dan ion adalah sama, nombor nukleonnya mesti sama. So ini pun salah. Okay, it is a very long video, so saya harap saya tak confuse you in me explaining it. Kalaulah pening, tolong komen dekat bawah tu so that I can explain again. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.